قال المؤلف رحمه الله سره كفى بك الجهلا أن تحسد أهل الدنيا على ما أعطوا وتشغل قلبك بما عندهم فتكون أجهل منهم لأنهم اشتغلوا بما أعطوا وأنت اشتغلت بما لم تعطه. Kata Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, kafa bika jahlan, cukuplah, memadalah engkau dianggap seorang yang jahil apabila engkau berhasad dengki dengan ahli dunia, dengan kemewahan yang dikurniakan kepada mereka. Satu, dan engkau menyibukkan hatimu dengan kemewahan mereka. Ya, cukup orang ni paling jahil manusia. Ya, iaitu dua sifat ada dekat dia. Yang pertama, dia hasad. Ya, hasad ni ialah dia nak hilang nikmat yang ada pada orang. Ya, ada pun nasihat, dia nakkan kebaikan, iradatul khair li ghair, dia nakkan kebajikan pada orang. Ada pun hasad ni dia cari jalan macam mana nak rosak, nak musnahkan apa yang telah ditaksis oleh iradat Allah di azali. Dapatnya nikmat seseorang adalah benda yang telah siap, bukan dengan usaha dia. Usaha itu zahir dia, hakikatnya telah siap pada azal. Tidak ada satu benda yang berlaku di luar daripada taksis iradat Allah Ta'ala. Jadi bila seorang tadi dia tengok orang kaya, orang senang, ahli dunia tadi, dia hasad dengki. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua pula, dia duk sibukkan qalbi dia sepatut menghadap Allah Ta'ala dengan zikrullah itu lebih baik. Tapi tak, ya, dia duduk maknanya apa? Menyibukkan, memerhatikan kemewahan ahli dunia tadi. Oh, dia ni gini-gini macam-macam. Dua ni menunjukkan kejahilan dia. Ya, dan engkau lebih jahil, kata Tuan Pengarang, daripada mereka, kerana mereka sibuk dengan kemewahan yang dimiliki ahli dunia tadi, yang lalai, tapi dunia ada kat dia. Sedangkan engkau pula sibuk perkara yang tidak ada pada engkau. Dia sibuk, kita tak dapat. Ya, dia sibuk akhirat pun dia tak dapat sebab dia sibuk hasad, dengki. Kemudian duk sibuk memandang-mandang nikmat ahli dunia, penjadah kan. Kemudian yang ahli dunia pula, walaupun dia terbabar dunia, tapi dunia dia dapat. Yang ni dunia tak dapat, akhirat melepas. Itu sebab apa tu? Penyakit yang amat besar dia kena, yang Nabi sebut al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad dengki ni dia memakan segala amal seseorang. Bandingannya macam mana api yang besar memakan kayu yang kering. Ya, kayu kering pula makan api habis licin, jadi abu. Kalau kita tengok kebakaran besar, bukan sekadar kayu kering, ya, pokok basah pun dia gembat dia habis. Hutan-hutan tu pokok basah kan, dia dah besar tak kira kering basah, dia sebat. Apatah lagi yang kering. Sebab tu dalam hadis Nabi misalkan kayu bakar, itu kayu kering, khatab. Ya, jadi dia makan habis, sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, haji, jihad dia, habis semua pahala dia, gembat habis. Kalau kita tanya sebab apa berlaku begitu besar kemurkaan Allah kepada hasid, mana orang yang hasad dengki. Di sini ada satu rahsia besar. Sebab apa? Bila dia hasad, dia tak setuju dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, bermakna seolah-olah dia bangkang keputusan Tuhan. Itu. Seolah dia tak reda, kenapa beri dia Allah? Jangan beri dia, beri aku seorang ni. Seolah begitu, habislah. Situ dia tempat cedera besar, ya, adamur rida bi qada'illah, ketiadaan reda dengan qada' Allah Ta'ala. Di situ berat. Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala ni'ma'i
walam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti as-sama'i walyakhruj walyatlub rabban siwa'i walyakhruj min tahti as-sama'i. Siapa tidak reda dengan keputusan Allah, maka setengah daripada keputusan Allah, hukum Tuhan tadi, Tuhan taksiskan seorang tu dapat nikmat. Jadi bila kita reda dia, masuk. Yang kedua, dia bagi nikmat tak reti syukur, buat maksiat. Yang ketiga pula diteruji sikit, tak sabar. Tiga golongan ni Tuhan kata pergi cari Tuhan lain. Falyatlub rabban siwa'i wal yakhruj min tahti as-sama'i, dan sila keluar daripada muka bumi aku. Ya, kalau bahasa halus sikit tu, kau mengambus. Kau jangan duduk lagi. Kalau anak dia dah dimarah bapak, kau keluar, aku tak nak tengok muka kau lagi. Itu berat lah tu. Kalau dia marah-marah, dia menjerit, tak tahan lagi. Bila dia kata kau jangan datang, kau jangan masuk rumah lagi, keluar, aku tak nak tengok muka kau lagi. Itu peringkat over limit lah tu. Dia marah sangat. Sini Allah Ta'ala kata cari Tuhan lain, sedangkan tidak ada Tuhan melainkan dia. Wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illa anta la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Jadi semua tu menunjukkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala bila qalbi insan duk bincang benda. Orang tu dah kaya dah lah, nikmat bagi kat dia, doakan. Kalau dia tak nampak kejalan Tuhan dibabas, doakan mudah-mudahan dia dapat hidayat, kan. Yang kau sibuk duk bincang dia punya harta, dia punya kaya, buang masa tu. Sebab kita pula murka, dapat murka Tuhan, maka dunia dia tak dapat, akhirat dia melepas mungkin. Maka tempat tu dia kata ajhal, ya, patakuna ajhala minhum, maka adalah engkau sejahil-jahil daripada mereka itu. Tu pesanan ahli ma'rifah ahlillah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Allah. Kemudian dia menyatakan seterusnya, tarmudu ainaika fatu'alijuha wa ma sababu zalika illa annaka zukta biha lazzatad dunya fatu'alijuha hatta la yafutakan nazar ila mustahsanatiha. Ketika mata engkau sakit, pasti engkau akan mengobatinya. Ya, mata kita tak terang, tak jelas, katarak, macam-macam penyakit, kan. Kita jumpa pakar mata. Kemudian tidaklah sebabnya melainkan engkau telah menikmati kelazatan dunia dengannya. Oleh kerana banyak sangat nikmat-nikmat dunia yang kita dapat melalui pandangan. Ya. Macam mana orang kalau dia bentan, kita nampak rabun tiba-tiba berobat terang, dia punya seronok. Ada sangat bernazar dia. Kalau dapat, kalau cerah mata ni, aku nazar nak buat gini, macam-macam, kan. Maknanya apa? Nikmat penglihatan ni nikmat sangat besar. Ya, nikmat sangat besar. Bayangkan kalau keluar perut ibu tak dapat penglihatan macam itu. Ya, orang tunjuk kita tak nampak. Orang tu tak nampak. Siksa kalau penglihatan itu tidak terbuka. Sekarang Allah Ta'ala beri kita nikmat ini. Ya, nikmat dapat melihat. Bila dia dapat saja nikmat-nikmat melalui penglihatan, ada nikmat melalui pendengaran, ada nikmat melalui penyentuhan, ya, rasa, makan dan sebagainya lah. Begitu banyak nikmat kurniaan Allah yang tidak terhingga. Setiap saat terus naik nafas kita, semua nikmat daripada dia. Jadi mata engkau bila sakit, kata Tuan Pengarang, engkau akan mengobatinya. Fatu'alijuha, ya, wa ma sababu zali illa annaka zukta. Itu punca biha lazatad dunia. Sebab apa kita bergegas jumpa doktor pakar mata, tak cukup luar dalam negeri, kata luar negara dia pergi, kan. Sebab melainkan engkau telah menikmati kelazatan dunia dengannya. Sebab kita dah dapat nikmat memandang berbagai-bagai benda yang dilihat. Tiba-tiba tak dapat lihat, rasa tertekan. Sebab dah lazat dunia tu dah dapat. Satu, ni belum dijawab lagi. Kemudian ekoran itu engkau berusaha mengobatinya supaya tidak hilang nikmat, ya, melihat keindahan-keindahan dunia. Baik.
Kemudian watarmudul basiratuka arba'ina sana fala tu'alijuha wa'lam anna umuran dhuyya awwaluhu hariyun an tahfaza akhirahu. Dan ketika mata nurani engkau menderita sakit, tadi mata luar kan sakit sikit tak jelas, kita risau tak dapat lihat, tapi mata dalam yang lebih besar ni basirah, ya, menderita sakit selama 40 tahun, tak dapat dia melihat, tidak dapat dia tajalli makrifat dengan sebenar ke Tuhan, ya. Mata luar dia tengok makhluk, mata dalam dia tengok Khalik, ya. Mata luar dia tengok asar kesan makhluk, ada mata dalam dia tengok lagi atas muassir yang memberi kesan, itulah Allah Ta'ala, ya. Al-basar la yara illa al-khalaq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak tengok melainkan makhluk, inilah kejadian Tuhan. Adapun mata dalam dia tak tengok melainkan Tuhan dia. Mana besar Tuhan dengan hamba kejadian dia, tentulah besar. Tapi oleh kerana lalainya manusia, dia lupa dan selalu dia ditipu oleh musuh dekat nafsu dan syaitan tadi, sehingga tindakan dia banyak silap. Di antara silap dia jaga muajalah, mengobat penyakit mata luar, sedangkan mata tak lama, dan habis-habis umur kita 100 tahun, habislah padam lagi tu, tuan. Ya, sedangkan mata dalam ni nak bawa sampai akhirat. Bahkan nikmat yang paling besar di akhirat ialah mata dalam. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat. Jadi nikmat yang paling besar di akhirat ialah penglihatan. Terus Tuhan buka hijab kita dengan Tuhan, melihat ia bila kaifin dan hisara, dengan tidak ada satu cara yang sama dengan makhluk. Tetap dasar dia laisa kamitslihi syai'. Itulah kehaibatan Allah SWT, yang sedikit pun tidak ada persamaan dengan kita makhluk yang hadis, yang baru, sebab dia adalah yang qadim, ya. Begitulah kehaibatan Tuhan yang maha dahsyat. Jadi hairan kata Tuan Muharram ni, mata kau sikit saja sakit kau dah bergegas, yang mata dalam tu dah berpuluh tahun kau biau kan, tuan. Dan ketahuilah semuanya umur engkau telah disia-siakan. Peringkat awalnya sepatut dipelihara peringkat akhir dengan sebaik-baiknya. Di awal dah banyak ada macam-macam kalau kita tengok balik kan, daripada kita baling 20 tahun 30 tahun banyak kita kesana, pusing tak menghadap dengan Tuhan lagi. Dah tinggal ujung ni pun kalau tak menghadap juga bahayalah. Sebab kalau 40 tahun dia kata tak pusing balik, tak tekuk giar, dia kata gulung tika bantal lagi, ya, untuk menerima tempat dia yang amat dahsyat di akhirat, wala ayazabillah. Sebab itu maknanya apabila Allah Ta'ala memberikan kurniaan kepada kita, ya, iaitulah mendekati dia, maka itu satu nikmat besar, ya. Syukur banyak kepada Ta'ala, dan bila kita syukur tu insya-Allah Tuhan dah janji ada ziyadah, ada tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Mu syukur aku tambah, mu kufur jaga azab aku berat, Tuhan kata. Begitulah sakit yang lain, ya. Tadi dia buat misal mata kan, telinga, kaki, tangan, maknanya seluruh jasad kita bila sakit bergegas kita berjumpa, ya, pakar perubatan, ya. Tapi kenapa dalam engkau sakit engkau tak jumpa pakar perubatan? Pakar perubatan dalam siapa? Arifina billah, orang yang arif, para awliya yang telah menempuh jalan, lebih faham dia. Adapun pakar luar, pergilah luar. Likulli da'in dawa, patah dawa secara umum Rasulullah menyatakan likulli da'in dawa, tiap-tiap penyakit tu ada obat. Patah dawa, maka hendaklah kamu pergi berobat. Jadi kalau zahir kita berobat, yang batin lebih besar kita berikan perubatan dia, ya, pemantauan supaya dia sihat. Rohani yang sihat ialah rohani yang dapat bersedap, berlazat dengan Tuhannya. Rohani yang sakit, yang tidak sihat dalam mengerjakan ibadat, dia buat tapi tak dapat kemanisan, berat, ya. Semayang dia semayang, zikir dia zikir, puasa dia puasa,
tapi berat, tak ada kelazatan. Itu menandakan apa? Deria rohani dia terjejas. Sebagaimana luar juga, bukan tak makan. Orang makan dah 3 pinggan, dia nak suap sepinggan tak habis. Cek-cek rupanya demam panas, ya. Tak selera makan. Begitulah maknanya. Kalau urusan dunia yang sementara ni dia beri pemantauan begitu, maka urusan akhirat lebih lagi. Itu maksudnya. Sebab tu bila bertembung kerja dunia dan kerja akhirat, hendaklah kedudukan kerja yang sana. Sebab sana tempat sebenarnya. Ya, man talaba dunya adarra bi akhiratihi, wa man talaba al-akhirah adarra bi dunyahu. Maka keputusan dia Nabi buat apa? Fa'asiru ma yabqa ala ma yafnah. Barang siapa menuntut akan akhirat, maka dunia dia akan ada resiko. Siapa tuntut dunia, maka akhirat dia akan ada resiko. Menandakan dia tak boleh berhimpun tu. Maka nak buat macam mana kalau bertembung? Fa'asiru ma yabqa. Kata Rasulullah SAW, kau kena lebihkan benda yang kekal dari benda yang sementara. Ya, itu keputusan pimpinan agung yang tertinggi ialah Rasulullah SAW. Kita nakkan kelebihan qiyam yang menyebabkan lepas azab kubur, maka terjejaslah nafsu kita punya bahagian, terjejaslah. Orang tidur dekuan-dekuan, kita kena bangun kan? Ya, begitulah seterusnya. Segala ibadat dia bercanggah dengan nafsu, terpaksa kita korban. Begitu juga orang yang melayan nafsu dunia dia, maka akhirat dia terkorban. Ya, orang bangun malam menghadap lazat Tuhan, dia tidur kadang-kadang subuh tu bangun. Dia lajak habis. Jadi maknanya itulah kata baginda SAW, bila bertembung urusan Allah, lebihkan urusan kita dengan Allah. Sebab kita akan balik menghadap dia. Semuanya kita akan tinggalkan maknanya sementara sahaja. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Dan seterusnya kata Tuan Pangeran, kam ra'atin kana laha asyaratul aulad mata minhum tis'ah wa baqiya laha wahid. Alaysat taruddu wahdaha 'alal wahid wa anta dayya'tal aksara umurik fahfaz baqiyatahu wa hiya subabatun yasirah. Kamra'ah, seperti seorang perempuan yang mana dia mempunyai 10 orang anak. Banyak anak dia, nak melahirkan anak seorang tu hidup mati kan, sampai 10 orang ni. Ramai. Tiba-tiba 9 orang daripada telah meninggal. Ya, dia cerita 10 budak hitam. seorang meninggal. Last sekali tinggal seorang je. 9 tadi dia jaga-jaga aksiden yang ni mati tu, yang macam-macam, tinggal seorang. Yang tinggal hanya seorang anak lagi, seorang tinggal. Adakah si ibu tadi akan membiarkan anak seorang diri? Oh, yang ni dia kawal rapi tu ni. Ni seorang kalau habis-habis dah, dia kata, aku dah tak boleh beranak lagi kan, dah tua dah ni. Tu tinggal seorang ni. Maka engkau pula telah, sini dia misal apa? Engkau pula telah mensia-siakan kebanyak umur. Ya, 10 tahun Tuhan bagi dia umur 100 tahun. 90 tahun tak apa dia pergi, tak tahu. Masjid pun tak kenal, surau pun tak nampak kan. Kerja dia mungkar maksiat siang malam. Maka baki dia dengan 10 tahun lagi ni kan, 10 tahun lagi ni. Macam tu maksud. Maka adakah kau lihat kalau orang berakal dia akan sidak, dia akan tumpu. Begitulah kita maknanya. Ya, umur kita dah banyak, ada kalau kadang-kadang kita lihat, perhati balik, ya, anak ada orang lain, wallah alam, banyak kita silap dengan Allah Ta'ala. Sana kita perhati ada silap. Kadang kita buat ibadat, kita cek balik, banyak silap. Ada masuk riaknya, ujubnya, takaburnya, ya, macam-macam tak ikhlasnya. Maka yang ujung-ujung ni polum betul lah, yang ujung. Sakit baki tinggal ni berapa hari lagi, Allah alam. Sila kita rapikan kawalan dia, kita rapikan pemeliharaan dia, supaya dia akan jadi cantik untuk membawa bekal menghadap Allah Ta'ala. Itu maknanya, ya.
9 orang mati tuan ni, tinggal seorang ni. Oh memang dia tatang betul lah. Ni seorang kalau habis-habis lah kata kan. Itulah kita maknanya. Yang dah lepas dulu tu apa rupa tak tahu lah tuan. Yang ni ujung sikit lagi ni. Yang ni kita tatang betul-betul lah. Ya. Sebab kerja dengan Tuhan ni, dia tak sama kerja dengan kerajaan kan. Kerja dengan kerajaan bila umur dah 60 50 tahun kerajaan dah berhenti kan. Kau kerja kan pegang bolpen berbalik yang ya, jalan tak betul lah dah, ganti orang lain. Ya, maknanya suruh rehat. Dah ujung umur ni rehat. Ni kalau kerja dunia, kerja akhirat tak dia terbalik. Ujung umur kita kena speed. Sebab kaedah dia apa? Al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia tu selamat tidak di akhirat, dikira di ujung umur. Dia sama macam kita lomba lari 7 pusingan, 3 pusingan. Ya, pusingan last yang pertama itu kena speed dulu. Itu pusingan penentuan menang ataukah kalah. Ya, 20 tahun round pertama. 40 tahun round kedua. 60 tahun tu round ketiga. Sebab 63 tu umur gharib. Itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang lain kita dah lain 40 kata ni tuan dah. Kena polom betul-betul. Mana ibadat tu kena lipat gandakan. Jangan buat ibadat macam biasa. Kena ibadat luar biasa. Kalau dulu khatam Quran sebulan sekali, kurang-kurang 1 bulan, sekarang 2 kah? Contohnya lah. Kalau dulu bangun tahajud pukul berapa? Pukul 5.30. Ni elak sikit lah, anjak sikit. Pukul 5.30, 4.30 kan. Contohnya begitulah. Ya, zikir banyakkan, selawat banyakkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ni semua dah lain penalti okey. Ya, ni 40 kata semua dah lain penalti. Ya, dah masuk kawasan nak gol. Ya, tu makna kena berhati-hati. Sebab fikir di ujung tu. Kemudian tanda kullun muyassar lima khuliqa. Dalam hadis sahih Nabi kata tiap-tiap seorang muyassar, Tuhan akan mudahkan untuk dia di akhirat. Bermakna kalau dia ahli syurga, Tuhan akan mudahkan jalan-jalan ibadat. Orang lain rasa berat, dia rasa ringan. Atau tanda dah ada tu. Tanda dah ada lah, confirm belum lagi. Confirm di ujung tu. Indantihai ajalihim, ketika stop nafas dia. Ya. Iaitu al-ibrah bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau sebaliknya ialah dikira ketika dihembuskan nafas akhir. Sebab itu kita berjaga. Dan nafas akhir kita semakin dekat. Ya, dia tak kira umur kan. Nafas ni kadang-kadang ada orang nafas akhir dia umur dia muda lagi. Ya. Jadi maknanya walhasil dia makin dekat. Oleh kerana itu, kata tuan pengarang, macamlah orang tadi dah 10 orang anak mati 9, yang tinggal 1 tu jagalah betul-betul dia. Mana kita yang dah sudah tu sudah. Tu tuan guru kita selalu nasihat. Coba Muallim Haji Abdul Wahid selalu kalam tu keluar, ma fatfat wa ma mat kata. Yang dah sudah tu dah, yang depan ni jagalah betul-betul kata. Ya, yang depan ni sikit lagi tuan ni. Tu. Maka wa anta dayya'ta aksara umurk, maka engkau pula telah mensia-siakan banyak umur kamu. 9 orang tu dah habis maknanya. Oleh itu peliharalah baki umurmu. Yang seorang ni tatanglah betul-betul. Ya, umur kita yang ibaratkan tinggal seorang lagi ni, kita jagalah sebaik-baik. Dan yakinlah ianya sangat sedikit. Sebab apa? Makin hari makin dekat. Ya, umur kita dia tolak sehari demi sehari. Makin hari ni pula lagi sekejap sehari. Seminggu sekejap, sebulan dah. Dia baru masuk tahun dah masuk dah berapa bulan sekejap je. Kita masuk tahun akhir pula. Allah. Wallahi ma umruka min awali yaumin wulidta bal umruka min awali yaumin araftallaha ta'ala. Masya-Allah. Ini kiraan para waliullah. Dia kata apa? Demi Allah disumpah. Syekh Muhammad Atta As-Sakandari. Dia kata umurmu tidak bermula, jangan kira pada hari engkau dilahirkan. Ya, bahkan umurmu bermula pada hari engkau mula mengenal Allah Ta'ala. Ya, seorang tertanya, wali umur kau berapa tahun? Umur saya baru sebulan. Kau dah berapa kali salin janggut? Sebulan. Okay. Sebab saya baru kenal Tuhan sebulan ni. Yang sebelum ni bakau apa tak ada. Dalam 70 tahun aku tak kenal Tuhan. Yang aku kenal baru 3 bulan gitu, baru sebulan. Tu kiraan para awliya. Sebab umur yang kita nak kira ni umur yang memberi manfaat.
umur yang berjaya kita dengan Tuhan. Yang tu dikira, yang lain tu dah hangus habis lah dia tu. Ya, kita kira umur kita min awwali yaumin araftallah, pada hari mula-mula kau mengenal siapa dia Allah Ta'ala. Itu kata Tuan Pengarang, itu pandangan wali-wali lain-lain, dan hebat-hebat dia punya apa, pengalaman ruhani dia. Kemudian satu lagi kata Tuan Pengarang, syatan ni isim fi'il madhi bermakna ba'udah, jauh sangat gitu. Baina ahli sa'ada wa ahli syaqawah. Fa ahlu sa'ada iza ra'au insanan ala maksiatin angkaru alaihi fil zahir wa da'au lahu fil batin, wa ahlu syaqawa yunkiruna alaihi tashaffiyan fihi wa rubbama thalamu irdah. Sangat jauh perbezaan antara ahli saadah, mana ahli kebaikan, kebahagiaan, dengan ahli syaqawah, mana ahli kecelakaan. Jauh beza. Ya, cara ahli kebajikan, kebahagiaan dengan ahli kecelakaan. Ahli saadah, orang yang merupakan ahli mendapat kebahagiaan dunia akhirat, apabila dia melihat seorang melakukan maksiat, ya, mereka akan menegurnya secara zahir, tu satu, tu kerja kita, kemudian mendoakan secara sembunyi. Ni biasanya kadang-kadang kita tegur, lepas tu kita kutuk dia. Ya, kita hentam dia cukup-cukup, takut-takut besok mati dia masuk syurga, orang tu pula neraka. Wala'ayazabillah. Sebab kita tak tahu kan, kita hentam-hentam, besok di hujung dia pusing, dia taubat lagi cantik dia daripada kita. Sebab tu ahli sa'adah tak tegur, itu satu kewajipan kita menasihat. Ruhani dia sentiasa doakan. Itu akhlak baginda SAW. Sebab tu berimannya Sayyidina Umar yang sangat dahsyat dan punya tangkah hebat ialah kesan doa Rasulullah SAW. Rasulullah doa akan bangun malam, doa supaya Sayyidina Umar dapat hidayah. Itu Allah Ta'ala gerakkan, menunjukkan punyanya hebat. Sayyidina Umar sebelum Islam punya garang, anak hidup dia boleh tanam kan. Ya, gali lubang sepak ditanam je, apa orang buat, punya tangkasnya. Tapi bila dia masuk Islam begitulah, ya. Sampai lorong dia lalu tu, syaitan tak punya lalu. Syaitan yakhaf, syaitan sangat takut dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia garang kena dah, dulu garang tak kena tempat, sekarang garang dia kena tempat. Bila nak hijrah daripada Madinah ke Mekah, sahabat lain berhijrah tu sembunyi-sembunyi lah, kan? Sebab Islam ketika itu belum kuat lagi. Sayyidina Umar dia keluar tengah pekan, keluar siapa nak bini jadi janda, anak jadi yatim, keluar dia. Orang nak banjir. Punya dia punya garang tu, kuda lari tengah laju dia boleh terbang melekap gitu. Kita kuda diam, kita naik pun jatuh. Kita nak tunjuk tangkas Sayyidina Umar tu lain macam tadi. Bila dia dapat ni, masya-Allah, ya, hebat. Dia berubah tu hebat. Sebab apa? Kesan doa baginda SAW. Jadi kita kalau betul-betul ikhlas dengan seorang, kita tegur dia tersilap, kalau kita betul ikhlas, bangun malam lah doa khusus untuk dia. Ya Allah, Engkau bukalah hijab, Kau berilah hidayat kepada dia. Dengan semua tu baru kita ikhlas menegur seorang dengan ikhlas. Tidak ditegur je bom-bom dibantai orang, lepas tu dia mumpat belakang pula, dia ni teruk ini. Masalah tak selesai, kita pula bergantung dengan dia besok akhirat. Dia umpatnya kawan. Itu orang yang tak elok. Orang yang elok tak, dia bangun malam dia doakan saudara dia tadi, ya. Sebab doa sembunyi ni bizahril ghaib sangat mustajab. Ya, dalam Mukhtarul Ahadis menceritakan doa yang mustajab ialah doa bi ghairi mana doa ghaib. Ya, doa mana orang tu tak tahu kita doakan dia. Ada doa biasanya kita suruh Tuhan doakan saya, ya. Itu dia dah tahu. Bizahril ghaib ni dia pun tak tahu kita doa. Itu doa tu mustajab, menandakan dia doa tu ikhlas lah. Adapun ahli syaqawah, orang yang celaka ni, dia menegur orang buat maksiat, dia tegur untuk melepaskan kebencian. Dia tegur tu nak lepas geram kan, geram kat kawan tu, dia tegur, dia cari dia salah orang tu ke atas ni. Dan mungkin juga mereka menjatuhkan maruah. Kita nak seorang baik, kena jatuhkan maruah, ya. Orang tu dah tersilap, patutnya kita bimbing doa dia. Ini dibantai kawan tu, jatuh maruah depan ramai pula. Itu bukan cara orang yang elok, ya. Itu satu kerosakan. Jadi maknanya
Rasul mengajar kita biar satu benda tu betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, tegur kerana Allah Ta'ala, bimbing pada cara kerana Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui, sedangkan kita tak tahu di ujung umur siapa yang selamat, siapa yang sebaliknya, ya. Sebab itu menuntut kita supaya sentiasa tawaduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian fal mu'min man kana nasihan ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana wa inna khaira kullahu bi yadi wa anta bina rahu. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.